Berakhirnya era monopoli Puspakom, itu pandangan lantang seorang pemerhati mendakwa Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom gagal meningkatkan kualiti sistem perkhidmatannya walaupun telah beroperasi selama 35 tahun sehingga pengguna masih terpaksa menunggu berhari-hari untuk mendapatkan temujanji dan urusan pemeriksaan kenderaan. Dalam nada keras, pemerhati menyifatkan kegagalan menaik taraf sistem dan mutu perkhidmatan untuk memenuhi keperluan semasa pengguna itu sebagai tidak masuk akal. Justru pemerhati berpandangan keputusan kerajaan di bawah Kementerian Pengangkutan MOT diterajui menterinya Anthony Loke untuk membuka pasaran dan memecahkan monopoli Puspakom merupakan satu langkah tepat bagi mewujudkan persaingan sihat dalam industri pemeriksaan kenderaan. Pemerhati berpendapat tanpa persaingan sihat, sesebuah organisasi tidak akan terdorong untuk menambah baik kualiti perkhidmatan dan sistem operasi mereka. Malah pemerhati menegaskan pengguna wajar diberikan pilihan dan tidak sepatutnya bergantung kepada satu syarikat sahaja bagi urusan pemeriksaan kenderaan bagi mengelakkan berlakunya ketirisan rasuah. Dalam masa sama, pemerhati turut mengaitkan keputusan melanjutkan konsesi sebelum ini dilaksanakan di bawah mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai satu kesilapan besar. Pemerhati berkata demikian ketika mengulas laporan getaran.my bahawa kerajaan akan menamatkan dominasi Puspakom dalam urusan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian susulan pelancaran 8 pusat pemeriksaan baharu. Menyentuh isu kenderaan elektrik EV, pemerhati menggesa Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI di bawah pimpinan Datuk Seri Johari Abdul Ghani agar mencontohi MOT dengan membenarkan persaingan terbuka demi mewujudkan pasaran yang lebih kompetitif. Pemerhati menegaskan langkah membuka pasaran dan memecahkan monopoli merupakan tindakan baik bagi memberikan rakyat lebih banyak pilihan serta mewujudkan persaingan sihat khususnya dalam pasaran automotif EV negara. Dalam nada lantang, pemerhati berkali-kali membangkitkan dasar kenderaan EV negara yang diperkenalkan MITI telah memusnahkan peluang rakyat memilih kereta murah dan berkualiti pada harga mampu milik. Malah pemerhati menyifatkan dasar diumumkan Johari itu sebagai satu dasar yang kurang cerdik kerana didakwa lebih menguntungkan pihak berkepentingan berbanding rakyat. Bagi pemerhati, kerajaan sepatutnya memberikan kebebasan kepada rakyat membuat pilihan sendiri dalam memilih kenderaan EV murah dan bukannya melindungi kepentingan Proton sahaja.